Tengok orang ada lampu-lampu ni, dia cakap, kat mana ni? Orang yang macam stroke 10 tahun, dia kata boleh pula berjalan. Mak nak ke sana lah, dia kata. Mak ada ni, gaut ni, dia kata. Bila saya dah tengok mak saya macam tu kan, saya rasa macam secara tiba-tiba kata dia tak boleh bangun. So satu hari tu dia cakap, tengok orang ada lampu-lampu ni, dia cakap, kat mana ni? Orang yang macam stroke 10 tahun, dia kata boleh pula berjalan. Mak nak ke sana lah, dia kata. Apalah, kita pergi je. Okey lah, tak apa, saya cuba. And then dalam beberapa hari tu saya terus bawa mak saya lah. Sesi keempat, saya dah happy tengok dia dah boleh bangun daripada katil. Bila dia bangun, dia akan tolak badan dia. Saya dah tahu dia boleh bergerak. Baru 4 hari. Minggu seterusnya, dia buang dah. Tak ada tongkat dah. Dia bangun, nak pergi mandi sendiri dah. Tak payah saya nak mandikan dia. Bayangkan dia dari mula tu, dia memang tak boleh bangun dengan pakai pampers. Sekarang dia dah boleh pergi toilet sendiri, berjalan sendiri. Terima kasihlah kepada Kuhen ni. Memang orang kata tak rugilah kalau siapa-siapa datang sini sebab Nikmatnya berjalan semula bersama Kuhen. Nak kami bantu anda? Komen nak di bawah atau PM kami di profile untuk merasai nikmatnya berjalan semula bersama Kuhen.